Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak buat satu unboxing barang yang aku dapat daripada Tobaki, iaitu barang giveaway. Apa kat dalam ni aku dapat? Jom kita tengok. Dia ada buat giveaway untuk dapatkan barang produk dia. So ni lah antara barang yang dapatnya. Cuma masalahnya aku dapat 2 SL. Asalnya aku minta SL. Lepas tu tak ada. Mula aku minta L, lepas tu dapat SL. Lepas tu bila last kali dia mesej, dia bagi 2 SL. So tak apalah, barang percuma kan. So inilah barang dia. So kita tengok apa barang dia. Kita berjaya, dia akan minta lah alamat kita. Dia nak hantar barang dia. So saya bagi semua alamat. Dan dia post barang ni. Oh, dia ni baju hujan lengkap dengan brand dia. Dalam dia best. Dia macam getah-getah sikit. Kat luar dia memang licin lah. Memang kata apa, tak serat air kan. So barang dia memang terbaik. Sebelum ni ada juga saya usah-usah barang dia yang berkaitan dengan motor lah. Kalau orang yang minat motor boleh pergi dia punya Instagram. Terima kasih kepada syarikat Tobaki kerana telah memilih saya salah seorang pemenang giveaway dia. So inilah dia bagi kelengkapan dia. Ni seluar. Dia pun ada bag. Ni bag dia tadi yang permulaan tu kan. Ni bag dia. Bag dia dalam pun berkualiti. Ini bag dia dalam pun berkualiti. Bukan sekadar bag dia bagi, tapi bag dia berkualiti. Ni saiz 2XL dia bagi. Dia adalah juga dia produk Malaysia lah. So, bahasa Melayu ada. Okay, ni baju dia. Cantik, memang cantik. Ada grip lagi kan. Ada grip lagi. Dah grip tu kita ada plug strap untuk kita buka saiz. Maknanya kalau kita bawa motor tu kan, kalau benda ni besar, lubang ni besar, kita boleh kecilkan. Kan? Supaya air hujan tak masuk lah. Memang terbaik, memang best lah baju dia. Wah, dia punya ni belakang. Memang semat dah dalam dia. Memang semat. Bahagian belakang ada tulisan dan line. Kalau kita slow lampu dia macam bersilau kan. Dia dah bersilau kan. Line ni. Baju dia 2 lapis, tak terlalu tebal supaya kita tak berat kan. So ni dia punya tagging baju untuk basuh dia lah. Memang best baju dia. Ringan, lembut. Dia ada zip. Kemudian dia ada ni lagi. So confirm memang kalau kita bawa motor memang selamat lah. Tak masuk air. Baju dia cuk-cuk. Walaupun 2XL, dengan saya memang ngam-ngam lah. Memang kita boleh kata kalau ada beg kecil kan, kita pakai lagi lah. Oh ni. Tak boleh. Ada lagi strap. Kita lekat kan.
Dia tu unboxing gitu kan, tentang baju Sobaki ni. Korang boleh memiliki barang dia sebab baju dia pun saja dah menunjukkan kualiti, apalagi kalau barang yang lain. So kita jumpa next time. Jangan lupa subscribe, follow dan share saya punya YouTube, dan kita akan jumpa video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.